Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zara Alisha binti Abdul Karir Rani dari kelas 5 Amanah. Wartawan Cilik TVPSS Al-Mawardi SK Agama MIS Miri. Perintis Kemenjadian Murid. 11 Jun 2025 mencatat satu lagi detik istimewa dalam kalender SK Agama MIS Miri apabila seluruh warga sekolah berhimpun di Dewan Ibnu Khaldun bagi meraihkan insan-insan yang tidak pernah jemu mencurah ilmu. Bertemakan Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Sambutan Hari Guru tahun ini diadakan penuh semangat, membawa mesej penghargaan terhadap guru sebagai teras kepada perubahan dan kemajuan dalam sistem pendidikan negara. Bunga mawar di atas para, harum semerbak mewangi ruang. Guru ibarat pelita negara, menyinari hidup sepanjang zaman. Seawal jam 7 pagi, para guru dan murid mula memenuhi ruang dewan dengan senyuman dan semangat yang membara. Sambutan tahun ini juga menyelahkan kreativiti warga sekolah melalui tema pakaian unik. Guru hadir dalam busana bertemakan Cultures from Around the World, manakala murid tampil ceria dengan pakaian bertemakan Guru Kesayangan Saya. Dewan bertukar menjadi lautan warna-warni, menampilkan kekayaan budaya dan penghargaan kasih murid kepada guru. Tepat jam 7.15 pagi, majlis dimulakan dengan bacaan doa sebagai tanda kesyukuran, diikuti ucapan penuh bermakna oleh wakil murid dan penolong kanan yang membacakan perutusan rasmi Hari Guru. Ucapan guru besar mengajak seluruh warga sekolah menyedari peranan guru dalam mengemudi perubahan dunia pendidikan moden. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah mendidik jiwa dan membentuk sasiah. Acara diteruskan dengan bacaan ikrar guru serta nyanyian lagu tema Kami Guru Malaysia dan Pendidik Bumi Kenyalang yang menggetarkan semangat seluruh dewan. Majlis diserikan lagi dengan persembahan murid yang menyentuh hati serta penyampaian hadiah Hari Guru yang penuh gembira. Tidak ketinggalan sesi bergambar dan jamuan potluck yang mengukuhkan lagi ukhuwah antara guru dan murid. Sambutan Hari Guru SK Agama MIS Miri tahun ini bukan sekadar satu majlis, tetapi simbol penghormatan yang mendalam buat para pendidik. Ia mengingatkan kita bahawa setiap kejayaan bermula dari pengorbanan seorang guru. Ilmu ditanam, guru semai, subur mewangi sepanjang usia. Jasamu cikgu takkan terabai dalam ingatan sepanjang masa. Selamat Hari Guru buat semua warga pendidik, guru pemacu reformasi pendidikan. Jasamu dikenang sepanjang hayat. Sekian saja daripada saya, Zara Alisha binti Abdul Karir Rani dari kelas 5 Amanah, melaporkan sambutan Hari Guru peringkat sekolah bagi tahun 2025. Sekian, terima kasih.